akan bercakap tentang satu program, satu agenda yang saya kira cukup bermakna, itu Karnival Jejak Usahawan bersama Yaum Foundation. Dan bila bercakap tentang usahawan, sedikit saja Kak Farah, sangat membuat sedikit teguran sosial di mana masyarakat kita suka sangat kata bahawa 9/10 daripada punca rezeki adalah daripada perniagaan. Punca rezeki adalah perniagaan kan. Sebenarnya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kita tak boleh sandarkan kepada Nabi sebab ini adalah hadis dhaif. Jadi kalau kita sandarkan, Nabi sebut man kadzdzaba alayya, siapa yang berdusta pada aku, di booking awal-awal presidential suite dekat neraka. Sedapnya dengan baca presidential suite awal-awal lagi dah booking. Betul lah, hebat sekali. Dan sebenarnya harap-harap ini bukanlah hadis yang dhaif, tapi Rasulullah juga berkata, ringkasnya ialah kadang-kadang kedaifan kita, kemiskinan kita tu membawa ke kekufuran. Betul. Sebab kita manusia ada sifat mazmumah kan. Jadi itu kadang-kadang mendorong kita ke arah yang negatif. Jadi kita ni sebagai masyarakat harus sentiasa membantu, nak memastikan kita sentiasa berada di landasan yang benar. Orang yang senang membantu orang yang susah. Dan inilah dia kita nak kongsikan hari ini dengan topik kita. Bersama kita ialah Datuk Seri Dr. Arifin Muhammad Lokman di sebelah kanan saya. Itu pengasas dan juga Presiden Yaum Foundation. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Dan di sebelah beliau adalah, suka saya perkenalkan, iaitu Encik Adrus Abdul Rahman, pengarah program. Apa khabar Encik Adrus? Alhamdulillah. Ayah saya Idris. Okay. Pertama sekali, Yaum tu, terminologi Yaum tu, apakah maksud terminologi Yaum itu sendiri? Dan objektif yayasan ini? Mungkin Datuk nak ceritakan sedikit. Yaum ni sebenarnya singkatan daripada nama panjang dia, Yayasan Pembangunan Ummah Termiskin. Tapi kita singkatkanlah jadi Yaum Foundation. Sebenarnya pun bukan singkatan saja, memang nama tu terdaftar dua-dua. Dan kita boleh pakai dua-dua lah. Tujuan tu memang sebenarnya supaya penggunaan tu mudah. Mudah disebut, dan juga untuk kalau kita berurusan untuk international pun mudah lah. Tak payah kita sibuk nak translate Yayasan Pembangunan Ummah Termiskin, panjang namanya. Satu hal pula. Objektifnya, jadi objektif yayasan ini sejak awal-awal penubuhannya dulu. Yayasan ini tubuhkan tahun 2003. Lepas tu dia daftarkan dia punya pelepasan cukai dia. Kita dapat pelepasan cukai penuh pada tahun 2005. Penuh ya? Penuh. Setiap sen. Jadi dia memang kita kita dapat tax exemption fully lah 100% pada tahun 2005 dah dikejadikan. Jadi maknanya siapa-siapa, setiap penyumbang tu maknanya mereka akan dapat pelepasan cukai sepenuhnya lah. Objektif yayasan ni kalau kita tengok memang agak menyeluruh lah sebenarnya, walaupun nampak fokus kepada orang miskin, tapi objektif dia tu sebenarnya jauh lebih luas daripada itu. Sebab definisi kemiskinan dalam yayasan kita pun bukan sekadar kemiskinan harta benda. Sebab kalau kita sebut kemiskinan ni, generally lah orang faham kemiskinan harta benda, which is also correct. Memang the first thing orang faham kemiskinan harta benda. Tapi kemiskinan yang kita nak bawa di sini lebih dari itu, iaitu kemiskinan dari segi akhlak. Contohnya kita anggap kemiskinan juga. Betul. Kemiskinan dari segi kecemerlangan, maknanya excel. Kita boleh buat apa-apa, perniagaan ke, program ke, tapi dia tidak excel tau. Dia tidak cemerlang. Jadi kita anggap itu juga sebagai kemiskinan. Kita anggap kemiskinan kecemerlangan dari segi definisi kita lah. Bankrupt cemerlang. Jadi supaya kita dapat fokus dia punya strategi pelaksanaannya sama seperti kita mengatasi kemiskinan harta benda tadi. Kalau kita tidak highlightkan begitu, kita tak nampak dia sebagai miskin. Jadi kita program tu jadi tidak fokus kepada, kalau kita sebut kemiskinan akhlak tadi, kita tidak fokus kepada bagaimana nak mengatasi kemiskinan akhlak tadi. Kita anggap kemiskinan lah, maknanya bukan tidak ada, kurang. Kemiskinan bermaksud kurang. Betul. Bukan tak ada. Kalau tak ada dah apa-apa kelana. Betul. Baik, Datuk Seri. Kepada Encik Adrus, sebagai pengarah program Karnival Jejak Usahawan, adakah ini adalah program kali pertama diadakan ataupun adalah program lanjutan kepada program-program lain sebelum ini? Adakah nama lain ke? Encik Adrus, silakan. Ada. Sebenarnya bukanlah program yang baru kita buat. Dia lanjutan, memang betul ada lanjutan daripada program-program jejak usahawan yang lain. Kita ada program jejak usahawan muda. Program banyaklah yang program jejak usahawan ini adalah fokus kepada membantu
orang-orang miskin, ya, untuk kita ketengahkan dalam bentuk perniagaan lah. Maknanya kempen untuk mengajak mereka-mereka yang tidak ada pendapatan untuk berniaga. Iya. Mencipta peluang. Kita menyediakan platform tu. Apa mechanics dia? Mechanics programming. Mechanicsnya, Doktor? Mungkin Datuk boleh jelaskan? Ialah carnival ataupun expo, whatever the name is, biasanya memang asasnya kita nampak orang berurus niaga lah. Kita jual ruang niaga dan orang berurus niaga. Tapi program kita ni bukan sekadar itulah. Kalau sekadar itu, dia akan jadi very ordinary carnival expo, business expo. Jadi program ni, business tu, aktiviti hanya sebagai dia punya platform. Sebenarnya kita nak ketengahkan still sama dalam konteks yayasan kita ni. Kita nak memberikan kesedaran, pendidikan dan elemen-elemen elemen-elemen pembangunan. Okey. Jadi dalam karnival jejak usahawan kali ini, kita cuba membawa orang-orang miskin yang kita bantu untuk belajar berniaga. Di mana ruang niaga mereka kita sediakan, kita taja dan kita bawa mereka berniaga, ataupun kita bawa produk mereka yang mereka mula usahakanlah. Kerana kalau tidak ada karnival seperti ini, mereka tidak ada peluang nak berniaga. Dengan keadaan kemiskinan mereka tu kan, nak sewa kedai pun tak boleh, nak supply barang pun nak kena ada modal banyak. Jadi sebenarnya kita nak hanya berikan pendedahan perniagaan kepada mereka. Jadi kita bawa mereka dalam karnival seperti ini di tengah-tengah peniaga-peniaga yang lain, usahawan sedia ada. Jadi dia belajar tengok bagaimana urus niaga itu dijalankan. Sebut tentang belajar, Datuk Seri. Terus dalam karnival ini, apa program-program di dalam karnival supaya para peserta dapat belajar supaya menjadi usahawan yang berjaya? Banyak value yang kita tunjulkan kat situ. Pertama, kita memang banyak yang pekerja-pekerja ni adalah volunteer. Ya, kita ambil daripada pelajar-pelajar universiti, orang-orang individu dan korporat-korporat yang menghantar pekerja-pekerja dia. Mereka sama-sama menjayakan program ini. Mereka nak belajar macam mana cara nak bantu orang miskin ni, kan? Jadi bila saya tunjukkan, saya bawa mereka ni di dalam program ini, jadi banyak yang maksudnya baru kepada mereka. So ada yang menyumbang dari segi tenaga, ada yang menyumbang dari segi bentuk kewangan, dan banyak lagi. Dari segi latihan dalam expo ini, katalah ada yang di luar sana, sebab tadi kita sebut tentang mereka yang sedia di bawah naungan Yaum, tapi mereka yang bukan di bawah naungan Yaum, macam mana mereka nak sertai dan apa yang mereka boleh dapat dari segi penyertaan baru ni? Okey, Datuk Seri, ya. Yang kita bawa secara khusus memanglah orang-orang miskin yang kita bantu asalnya tadi. Bantuan ni biasa kita mulakan dengan kita memberi mereka bantuan dapur, tahu mulanya begitu. Begitu. Kita dapati mereka miskin dan kita kenal pasti kemiskinan mereka sangat mendasar, maknanya barang dapur pun tak ada. Jadi kita mulakan dengan begitu. Kita berikan bantuan dapur. Semasa memberikan bantuan dapur ni pun kita dah bawa orang ramai. Dah bawa orang-orang yang bermurah hati lah untuk memberikan sumbangan dalam bentuk beras ke barang-barang dapur lah. Jadi bermula dengan di situ. Lepas tu kita, itu namanya kalau dalam istilah orang memancing ni, itu namanya memberikan. Beri beras, beri tepung. Berikan. Itu bagikan. Tapi memberikan ni tak lama lah kan. Makan sekali habis lah. Banyak kita bagi. Pun macam biasa, contohnya lah kan, saya bagi beras dalam 10 kilo. Keluarga yang di sisi keluar rumah tu dalam 6 orang, 7 orang, paling 2 minggu dah habis. Jadi tak boleh. Jadi kita kena juga memberi satu mekanisme yang kita panggil memberi joran. Istilahnya lah. Jadi kita kena ajar mereka pakai joran tu supaya mereka boleh mancing sendiri. Jadi kita bawa mereka dalam perniagaan ini, berarti sama artinya dengan kita memberikan mereka joran lah, belajar memancing. Jadi ini mereka. Orang ramai kelilingnya pula, sama ada orang-orang yang berniaga atau orang lain, mereka nampak golongan ini diketengahkan nak belajar berniaga. Jadi mereka ikut bersama, sama ada dalam bentuk perniagaannya. Contohnya dalam bentuk perniagaannya sekarang kita menjualkan ruang-ruang niaga. Jadi mereka ni kita bagi ruang niaga, orang-orang lain kena menyumbang
untuk mengambil ruang niaga tu. Contohnya gitu, tolong-menolong. Tolong-menolong. Masya-Allah. Biasanya kalau karnival atau expo kan mereka kena sewa ruang niaga tu. RM500 ke RM1,000 ke. Tapi dalam konteks kita ni, mereka tidak kita panggil menyewa, kita panggil mereka menyumbang. Walaupun untuk orang lain. Untuk orang lain berniaga. Jadi mereka tetap dapat ruang niaga dan boleh menjalankan aktiviti perniagaan mereka macam biasa. Masya-Allah. Tapi mereka menyumbang. RM500 yang mereka tadinya kalau di karnival lain tu dianggap menyewa, di sini mereka dianggap menyumbang. Sudah RM500 mereka menyumbang. Mereka dapat tax exemption daripada Yaum Foundation. Dan duit itu kita gunakan untuk membangun orang-orang miskin ini. Okey. Jadi bagaimana nak hubungi, pada siapa? Dan bila karnival ni? Bila Jadus. Karnival ni sekarang ni sedang bermula. Ya. Dia adalah kerjasama dengan Koperasi Sekolah Menengah Wangsa Melawati. Mereka yang menjemput kita. Jadi bermulanya hari ini pukul 9 pagi hingga pukul boleh. Dan wakil-wakil kami memang menjemput orang ramai dan juga sesiapa sajalah untuk menyertai, dan akan berakhir pada pukul 4 petang hari Ahad. Ya. Jadi lokasinya di Sekolah Menengah Wangsa Melawati. Okey. Di MRR2 tu berdekatan dengan zon negara itulah. Okey. Di tepi jalan aja. Di tepi jalan. Jalan sangat. Tepi jalan. Pada Masjid Wangsa Maju tu atas sikit. Banyaklah signboard yang kita dah dirikan tu untuk makluman orang ramai lah. Okey. Jadi kita bawakan sekali lagi pada mereka yang ingin menyumbang, bukan saja nak membeli belah ataupun nak pergi melawat sahaja karnival ini, tapi nak menyumbang bolehlah terus ke Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati. Di Wangsa Melawati berdekatan dengan Wangsa Maju, dekat dengan Zon Negara. Ramai-ramaikan kita membantu untuk mereka-mereka yang memerlukan supaya mereka juga dapat membantu orang lain, insya-Allah. Jadi Cak Adrus, kepada Datuk Seri, terima kasih kerana sudi berkongsi hari ini. Kita doakan moga Yaum Foundation akan terus-menerus memberi semangat pada masyarakat. Kami juga ucapkan terima kasih atas undangan, memberi kami luang ni untuk memperkenalkan Yaum Foundation juga our program. Ya, Datuk Seri. Our pleasure. Jadi pada hari ini siapa yang pergi ke karnival, sama ada untuk berniaga atau untuk membeli barang-barang atau sekarang untuk datang dan tengok program-program yang ada, mereka ni semua kita anggap menyumbang. Ya, tak ada hal. Tak ada hal. Jadi membeli barang dalam karnival ni sekarang dianggap menyumbang lah, kerana mereka ada memberikan sumbangan semula. Jadi datanglah beramai-ramai untuk sama-sama memainkan peranan masing-masing, ikut kemampuan masing-masing dengan cara masing-masing. Iya, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kita hari ini. Ya, sama-sama. Baiklah. Terima kasih. Baik, Kak Farah. Ya. Kita akan relax sekejap selepas ini. Dan lepas ni nak jumpa siapa? Siapa sebut ni? Mariam Francois, Sarah daripada United Kingdom, dan juga Raya. Tak payah sebut nantilah kita sebut. Semua ni kita akan kongsikan tentang perjalanan rentetan perjalanan mereka. Betul. Melihat cahaya Islam. Ya, kita berehat seketika selepas ini.